scan muka korang. Konbini yang tak ada penjual tapi mahal lah. Kita dekat tepi stadium dan juga LRT Seri Petaling. This is the beautiful creation. Dan tempat ni memang diciptakan khas untuk bandar sukan dekat KL ni. So sebelah-sebelah ada stadium. Bahkan tu stadium hoki. Depan tangga ni stadium Bukit Jalil. So Rangers, kita akan unboxing. Yang aku dah beli tadi ada 3. Actually ada lagi 1 nak beli, belum sampai lagi. So kita unboxing yang apa yang ada dulu. So first kali concert merch payung hujan 20 tahun warna merah. So ada 2 version, hitam dan merah. Aku beli yang merah sebab rare sikit. Official unboxing. Oh yeah. Nampak logo hujan 20 tahun. Memang cool. So next merch, baju merah, tengok apa nama dia. Oh ya. Design konsert 20 tahun. Oh ya. Made in Indonesia guys, tak tahu kenapa. So ni dah official, memang lawa. Dan merch ketiga yang aku dapat, bucket hat, logo XJX, tarikh konsert dan juga XX dekat depan dia. So aku ingat nak tukar topi untuk Explorer from KL. Daripada topi ni kita tukar kepada bucket hat. So untuk video-video Explorer from KL selepas ni aku akan pakai topi bucket hat ni. So macam mana? Lawa tak? So official lah aku pakai topi ni. Woo! So Explorers, Mr. Hash berwajah baru. So aku sekarang dekat depan stadium besar, Stadium Nasional Bukit Jalil. Dan dekat belakang ni ada Panas Express 24 hour. Kita akan try beli, tapi dia punya sistem automatik sebab tak ada penjaga, penjual. So apa yang korang kena buat adalah scan muka korang. Walaupun tak handsome tapi boleh scan. Dah. So macam-macam ada. Aku seorang yang dekat dalam konbini yang tak ada penjual. Semua barang ada, tapi mahal lah. Okay. So kita nak beli satu barang. Apa yang best? Oh, 4.5. Aiskrim ada, tapi itulah tak ada penjaga. These items are short shelf life. Please check the spec. Oh, okay. So ni dia tempat bayar. Semua ada. Panadol pun ada. Air kosong. Nak beli apa? Ulong. Tak tahu nak beli apa. RM9. Monster RM9. Air apa lah. Sprite lah. Sebenarnya ada yang murah sikit, RM2.30. Sunling Fanta. Murah, yang paling murah RM2.5. So kita akan try bayar. Macam mana nak bayar? Oh ya, tekan butang mula. Weh. Oh, alamak. Nak back je. Tak apalah, scan dulu. So payment, e-wallet. Okay, settle. Dah ke belum? Okay. Kita akan scan dia punya receipt. Mana? Okay, settle. Pembayaran selesai. Let's go, kita minum. Satu sistem yang agak moden, nama dia Panas Express 24 hour AI Unmanned Convenience Mart. So macam 7E tanpa manusia. Tak sabar nak tunggu hari konsert. 2 hari lagi.
So Explorers, setakat ni aja video kita kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe. Thanks for watching Explorer from KL. Every day is exploring. Kita jumpa 27 Jun. Woo!